Anda tahu tak, gout ni kalau dibiarkan boleh buat sendi anda reput. Ini bukan nak takut-takutkan, tapi memang betul. Asid urik dalam darah tu bila makin tinggi, dia akan jadi kristal yang sangat tajam. Dia akan cucuk dalam tulang rawan anda. Lama-lama sendi tu akan jadi haus dan boleh rosak terus. Itu sebab ada yang sampai tak boleh nak pijak, solat pun tak lepas rasa. Kalau anda dah start rasa sakit mencucuk tu, buku lali panas, lutut bengkak, cepat-cepat ikhtiar dengan tapak baru. Sebab tapak baru ni dia suplemen herba semula jadi. Formulasi khas untuk bantu cairkan asid urik dan kuatkan balik sendi. Dua bahan utama dia, kulit kayu retak, dia bantu untuk cuci darah dan cairkan semula kristal asid urik. Dan biji seledri pula, dia bantu untuk buang asid urik dan kurangkan radang dalam badan. Bila anda amal dengan konsisten, anda akan dapati sakit anda makin reda, bengkak makin surut, sendi makin lembut dan boleh solat dan jalan elok balik. Tapak baru ni dia sesuai untuk lelaki dan perempuan 30 tahun ke atas yang ada gout, sendi bengkak, lutut sakit. Jangan tunggu sampai sendi tu nak reput baru nak bertindak. Ikhtiar sekarang dengan tapak baru. Sekarang ni tengah ada promosi 45% discount off dan kami ada tawarkan juga free postage dan COD. Boleh tekan link dekat bawah sekarang.